Bantu tu makan pula. Di sebuah padang rumput, terdapat sekumpulan serangga yang hidup aman dan bahagia. Antaranya keluarga semut yang tengah dengar pengumuman puasa. Moho besar serangga-serangga mengumumkan, anak bulan telah kelihatan. Esok 1 Ramadan. Selamat berpuasa buat semua serangga-serangga di hutan. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dengan Ramadan tahun ni. Jom kita tingkatkan amalan dan buat persiapan raya awal-awal. Nanti 10 hari terakhir boleh kita fokus ibadah. 10 malam terakhir Ramadan tu Lailatul Qadar kan Nabi? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tak sabarnya. Keesokan harinya, semua serangga mula berpuasa. Tapi yang satu ni lain macam sikit.